kebanyakan ibu bapa terdorong untuk memberikan gadget kepada anak-anak terutama yang berusia bawah 4 tahun bagi memastikan mereka duduk diam. Namun tanpa disedari, ia boleh mendatangkan kesan negatif termasuk mempengaruhi personaliti anak-anak tersebut. Gadget sehingga melupakan tanggungjawab anda. Ini adalah salah satu keragitan sosial media dan gadget. Jadi, pada hari ini kita akan membincangkan tentang topik ini. Ketagihan media sosial dan gadget merujuk kepada penggunaan berlebihan telefon pintar, komputer atau media sosial sehingga menjejaskan rutin harian, kesihatan dan hubungan dengan orang sekeliling. Ada kerja 10 minit je lagi. Antara punca ketagihan media sosial ialah gagal mengawal diri, di mana seseorang kurang disiplin dan selalu bermain telefon bimbit. The next day. Mai, kami kerja sekolah semalam cikgu bagi cikgu nak main. Ni kenapa tak siap ni? Awak buat apa semalam? Cikgu, saya main game cikgu. Awak ni jangan terlalu leka main game sangat merosak keputusan awak. Antara kesan negatif ketagihan gadget dan media sosial ialah masalah pelajaran. Apabila mereka terlalu leka dengan telefon, ini membuatkan mereka hilang fokus dan menyebabkan prestasi akademik mereka merosot. Namun, gadget juga mempunyai banyak manfaat yang sihat. Ia memudahkan komunikasi, membantu pembelajaran dan medium hiburan. Langkah untuk mengelakkan ketagihan gadget dan media sosial antaranya ialah bijak memilih kawan yang memberi kesan positif. Kedua, mengamalkan disiplin digital. Oleh itu, ketagihan media sosial dapat dielakkan. Media sosial dan gadget ibarat pisau. Jika digunakan dengan betul, ia akan membantu kehidupan, dan jika digunakan secara berlebihan, ia akan merosakkan masa depan. Oleh itu, gunakanlah dengan seimbang dan penuh tanggungjawab. Terima kasih kerana menonton video kami. Semoga mesej ini dapat memberi manfaat kepada semua